Kenapa sangkut ni? Tak boleh gerak langsung. Ada aksiden ke depan tu? Ke jalan rosak? Aduh, pening. Break. Bukan Jamal, ini fakta. Tenang rakyat Malaysia, bukan sebab ada aksiden, bukan juga sebab ada kereta rosak. Jam kali ni sebab Malaysia tengah jadi tuan rumah untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47. Pemimpin dari seluruh Asia Tenggara dan beberapa lagi negara-negara besar akan datang ke Kuala Lumpur untuk membincangkan masa depan rantau kita. Tahun ini Malaysia jadi pengerusi ASEAN dengan tema keterangkuman dan kemampanan. Topik utama perbincangan antaranya adalah ekonomi ASEAN, keselamatan serantau dan isu alam sekitar. Tujuannya satu, supaya negara-negara ASEAN terus maju bersama-sama. Sidang kali ini juga special sebab ASEAN akan meraihkan penyertaan rasmi Timor Leste sebagai anggota ke-11. Walaupun nampak macam urusan pemimpin, hasilnya nanti kita semua akan rasa dari peluang pekerjaan, pelaburan dan juga keamanan serantau. Jadi, kalau jalan jam sikit hari ni, tarik nafas dulu sebab bukan hari-hari Malaysia jadi tuan dunia.